tempoh hari aku buat live. Macam biasalah main-mainan aku. So ada seorang brother ni, dia komen, dia cakap siapa yang botak tu yang aku tengah pegang ni, aku tengah main tu. Dia ni Shawn Michael bang, kan. Rupa-rupanya tak lama tu orang komen, ramai komen, bila masa Shawn Michael botak? Kan? Bila masa Shawn Michael ni dah botak? Dia orang tanya kat aku lah. So aku beranggapan dia orang pun macam aku lah. Macam aku dulu, aku stop tahun 2008-2009, aku dah stop tengok wrestling, dah tak tengok lagi. So aku dah tak tahu perkembangan wrestling. Sama juga dengan dia orang. Dia orang stop terus. Macam aku dah terjebak semula tengok wrestling ni kan. So aku tahulah sikit sebanyak pasal wrestling ni lah. So kalau korang nak tengok Shawn Michael yang botak tu, jom aku review untuk korang. Untuk korang yang tak tahu, ni lah dia Shawn Michael yang dah botak. Okay, mana dia punya botak tu ni? 1, 2, 3. Yeah, ini dia Shawn Michael. Mesti kalau korang dah stop tengok wrestling dah lama, korang mesti ada yang tak tahu juga kan, yang Shawn Michael dia masih aktif tapi bukan wrestler lah. Dan dia juga dah dah tak ada rambut lah, senang kata kan. Rambut dah tak tumbuh, dah tua kan. So siapa yang baru tahu cuba komen, saya baru tahu.